Assalamualaikum semua. Wadak. Azman dekat sini. Saya Hazmi. Kami daripada Dua Tun, guys. Okey, sekarang kita kat mana, Mi? Sekarang kita dekat Cuaca yang sangat panas ni. Aku pada panas ni aku tak boleh ni. Ni panas sangat ni. Panas abang. Kita kat mana ni? Kita dekat tak jauh, tak dekat juga. Tak jauh, tak Dekat dekat. Tapi Jadin Bandar Seri Kofil. dekat. Pusing sikit. Yang baru. So kita ada satu projek kat sini. Kita renovate luar dengan dalam. Luar dengan dalam. Okay. Depan ni buat apa? Macam yang kita tengok, Okey. kita tambah plaster ceiling dekat bahagian luar dengan bahagian dalam. Luar dengan dalam, okey. So yang bahagian luar ni kita tambah plaster ceiling lah. Untuk kita pasang kipas, lampu. Okey. So nampak cantik sikit lah. Dia punya semua wiring semua conceal. Tempat tak ada kacau. Tak ada kacau. Ini memang owner nak pakai yang lama punya. Okey. Yang asal punya. Ni living area. Ini keadaan dalam rumah. Yang kita propose untuk owner, kita akan tambah plaster ceiling. Kita akan buat light board dekat area dining dengan juga area dia punya living lah. Okey. So nampak cantik lah sebab ada light board semua kan. So benda ni dah siap. Yang ni dah siap. Okey, Kita dah dah cat. Cuma kita nak install lampu dengan kipas lah. Okey. After this. Cuma nak tertanya-tanya, kenapa ni? Dapur dia ni kenapa? Okey.